kembalikan royalti, kembalikan hak dan maruah rakyat Terengganu bertarikh 24 Mei 2008. Manfaat pada hari ini dengan sukacitanya mengumumkan pelancaran kempen kembalikan royalti, iaitu kembalikan hak dan maruah rakyat Terengganu. Kempen ini bertujuan memberi maklumat berguna kepada rakyat kenapa dan mengapa manfaat menuntut hak dan maruah rakyat Terengganu untuk dikembalikan. Manfaat menyeru semua lapisan masyarakat, khususnya rakyat Terengganu, untuk terus bersama dengan manfaat dalam kempen ini. Kempen ini akan melalui beberapa fasa. Fasa pertama adalah program pelancaran kempen yang kita laksanakan pada hari ini. Pengedaran risalah penerangan, pelekat kenderaan, kereta dan motosikal, ribbon hitam putih menunjukkan tanda sebagai rakyat Terengganu dan mengutip tanda tangan sokongan rakyat Terengganu dalam ini bagi melahirkan satu gelombang kesedaran rakyat pada peringkat umum. Kempen pada hari ini juga meliputi kempen RM1 untuk royalti minyak ataupun RM. RM memberi simbolik kepada royalti minyak. RM1 dijadikan asas bagi manfaat untuk mengutip 100,000 tanda tangan sebagai tanda sokongan dari semua pihak. Segala sumbangan yang diperolehi akan digunakan bagi memperkasakan kempen dan juga menjalankan aktiviti manfaat. Fasa kedua adalah Convention Royalty Petroleum yang bertajuk Sejarah, Realiti dan Harapan Rakyat Terengganu. Konvensyen akan diadakan pada 14 Jun 2008, iaitu hari Sabtu, di Terengganu Equestrian Resort ataupun TER, Kuala Iban. Majlis perasmian konvensyen dijangka akan dirasmikan oleh Yang di-Pertua Majlis Penasihat Pemangku Raja, iaitu MPPR, Yang Amat Mulia Tengku Sri Panglima Raja Tengku Badrul Zaman Sultan Mahmud. Dua kertas kerja akan dibentangkan dalam konvensyen tersebut oleh Tun Saleh Abbas, bekas Ketua Hakim Negara, dan juga Yang Berhormat Mulia Tan Sri Tengku Razali Hamzah. Sementara pada sebelah petang akan diadakan forum rakyat yang akan membariskan 4 ahli forum, iaitu Yang Berbahagia Datuk Mustafa Ali, bekas Exco Terengganu, Wakil Kerajaan Negeri Terengganu Profesor Datuk Paduka Muhammad Abu Bakar, tokoh sejarawan, dan juga Profesor Aziz Bari, iaitu tokoh undang-undang. Kesedaran dan kupasan dari panel, kertas kerja dan forum diharap akan dapat menjadi sebagai satu asas kepada pergerakan kempen bagi fasa ketiga. Fasa ketiga ini sudah di dalam perancangan, namun ia masih bergantung kepada resolusi yang akan dilahirkan pada konvensyen tersebut. Apapun, penghujung pada kempen ini adalah royalti minyak Terengganu akan dipulangkan semula. Manfaat sebenarnya berharap royalti minyak akan dapat dikembalikan semula, bukan sekadar 5%, tetapi 10%. Ini bukan sahaja bagi membolehkan negeri meneruskan pembangunan dan perancangan yang dirancang, namun turut melibatkan soal keadilan dan ketelusan penggunaan wang tersebut. 23 Mei 2008, Manfaat telah buat satu laporan polis terhadap kehilangan wang royalti sebanyak 3 bilion. Ini merupakan satu kebimbangan besar rakyat Terengganu bila mana wang tersebut tidak sampai kepada kerajaan negeri Terengganu. Sedangkan jumlah tersebut adalah sangat besar dan mempunyai manfaat yang sangat banyak kepada rakyat Terengganu. InsyaAllah, Manfaat akan terus membuat laporan susulan kepada Badan Pencegah Rasuah BPR tentang perkara tersebut pada minggu hadapan. Manfaat sedia memberi sebarang kerjasama kepada mana-mana pihak berkuasa agar segala penyelewengan dan salah guna wang rakyat Terengganu dapat dicegah dan dipantau. Manfaat masih mengalu-alukan mana-mana NGO dan individu-individu yang tampil untuk bersama dengan Manfaat dalam kempen yang dilaksanakan ini. Manfaat yakin dan percaya kempen ini tidak akan berjaya jika hanya sebilangan kecil sahaja yang bersuara. Namun ia akan menjadi kuat sekiranya semuanya bersatu. Kembalikan hak dan maruah rakyat Terengganu. Sekian, wassalam.